Hari tu saya ada buat video pasal electric parking brake ataupun EPV yang tak payah release kan bila kita driver pakai seatbelt, betul? Masuk gear je. Dalam Alza EV jalan sikit, tengok tu. P tu dia keluar logo P tu. Bila kita, saya fokus, tak boleh fokus lah. Okey, bila kita jalan sikit, okey. Logo P tu hilang. Okey, yang ini pasal brake hold pula. Ada orang salah faham. Brake hold ni kita tekan je, dia akan keluar warna hijau tu. Tu kalau tengok dekat meter dia tulis hold, tak dapat fokus lah. Hold tu maksudnya bila hold ni function dia hidup, maknanya function untuk brake hold hidup. Bila dia keluar hold warna oren, maknanya dia dah auto dah tangkap handbrake kita. So tengok, saya tak nampak gelap Saya dah lepaskan kaki dari brake, gear dekat D, tapi dah tak jalan sebab dia hold. Bila kita tekan minyak sikit, dia auto release juga. Cuma function dia tak sama macam electric parking brake. Electric parking brake ni seolah-olah kalau style lama tu handbrake lah yang kita tarik. Brake hold ni bila kita dekat jalan jam ke, yang selalu stop-stop ataupun dekat traffic light lah. Contoh traffic light merah, kita onkan brake hold ni. Brake hold ni nak on sebelum kita drive boleh, sambil drive nak on off pun boleh. Dengan syarat sama juga seat belt driver kena pakai. So kita jalan-jalan dia dekat ni, contoh saya jalan sikit okey. Tu saya stop. Stop je dia akan keluar hold. Maknanya dia dah pegang handbrake kita, kita tak payah brake tekan, tak payah tekan brake, tak payah tekan apa. Walaupun dekat gear D dia tetap tak jalan. Okey, fungsi dia auto handbrake. Kita stop je dia brake, kita stop je dia brake. Time-time jam teruk ataupun time dekat traffic light merah yang lama lah. So kalau nak jalan tak payah usik apa-apa, tekan je minyak sikit, dia auto release. Tu dia fungsi auto brake hold. Nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. Tapi kalau nak pakai, driver wajib pakai seat belt untuk hidupkan function ni. Kalau tak, function ni tak akan hidup, dia akan reset. Okey, itu saja. Faham ke tak faham tu?